Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel Tuan Teman-teman. So hari ni aku nak review satu series. Okay, sebenarnya dah lama aku tak review series dekat YouTube. Tapi series ni have a special place in my heart sebab dia punya the authenticity of this series is just it deserve a full review. Okay, so yang bertajuk Good Boys Go to Heaven. Okay, so series ni mengisahkan tentang pada siapa yang tak pernah tengok lagi, it's quite a heavy kind of series. So just before kau tengok, kalau kau tak tengok lagi series ni, tapi aku rasa most probably semua orang dah tengok series, tapi just tak apa, kita just review je. Okay, so mengisahkan tentang seorang budak yang bernama Ahyan yang telah dibunuh secara kejam, dan bapaknya Yasir adalah orang yang akan solve the mystery. Okay, dia akan cari siapa pembunuhnya, dan disitulah di mana series ni bergerak, which is cerita dia tu bergerak seiring dengan penyiasatan Yasir, iaitu ayah dia ni, tentang siapa yang bunuh anak dia. Okay, so nak tahu siapa yang bunuh, cara dia bunuh macam mana, apa yang dia buat yang sangat kejam dalam cerita ni, so kau kena tengok lah. Okay, so first, apa yang aku suka pasal series ni is that, macam cakap tadi, the authenticity of the storyline. Aku rasa tak ada lagi cerita, yes memang ada cerita crime, mystery crime thriller. Banyak je series tempatan yang ambil konsep ataupun tema mystery crime, genre mystery crime thriller ni sebagai genre series diorang lah kan. Tapi aku rasa tak ada lagi series tempatan ni yang orang kata apa, sehebat ini dan selantang ini menunjukkan, orang kata that, okay, macam ni lah, kalau elemen-elemen macam ni dalam series ataupun even movies yang lain pun, dia akan macam being very subtle tau pasal crime tu lah. Dia tak akan macam cakap secara detail apa crime yang terjadi, sebab benda tu very, orang kata very explicit atau very very disturbing tau. Faham? Tapi cerita ni, the series doesn't hold back. Kau faham tak? In terms of dia punya detail crime yang dibuat dan sebagainya, dia tunjuk like almost like dia tak berselindung lah cerita. Okay, for example lah, I would say macam kalau series yang berkaitan crime ni, contoh kalau budak tu dibunuh dengan kejam, dia akan just cakap, even macam maybe dia tak tunjuk mayat budak tu sebab yelah budak kan, macam very disturbing kan. Dia tak akan tunjuk mayat budak tu, and dia just akan cakap dalam dialog. For example macam, okay, budak ni dibunuh dengan kejam, macam tu je. Tapi series ni, first dia tunjuk mayat macam pelakon Ahyan tu literally duduk dekat mayat dia tu, dia berlakon jadi mayat dan duduk dalam sungai tu, and dia berlakon macam di tengah terapung tau, macam kat tepi sungai tu. Faham? Macam itu pun dah disturbing enough. And then bila dah postmortem kan, dia macam dia dah bedah mayat tu sebagainya untuk cari untuk cari sebab kenapa dia mati sebagainya. Dia cerita pula dalam dialog tu secara detail yang ayah ni kena sekian-sekian. I mean like the detail is just very disturbing, and itu sebab kenapa series ni authentic. Sebab most of the time kalau series dan filem tempatan, dia tak akan cerita that detail tau. Macam dia dibunuh macam mana. Mungkin dia akan just cakap macam dia bunuh dengan kejam je. Tapi yang ni dia detail gila sampai kau dengar tu kau rasa macam, serious lah. Macam disturbing gila. And the fact that this thing is happening around us, macam memang ada crime yang se-disturbing itu, seteruk itu, buatkan series ni jadi lebih real and lebih, orang kata, lebih authentic lah. So aku suka benda tu. And second, of course, aku suka dia punya storyline lah. Storyline dia memang, bukan sebab dia banyak plot twist. Okay, memang ada banyak plot twist juga dalam cerita ni. Cuma yang membuatkan storyline dia tu bagus is that, sebab dia storyline dia tu berlapis-lapis tau. Dia like lots of layers. Okay, dia macam bawang lah. Kau kupas satu ada lagi. It's like macam very storyline dia tu unik and tak kosong lah. Okay, kenapa aku cakap itu? Sebab dia berbalik kepada message yang dia cuba nak sampaikan lah. Okay, series ni sebenarnya it's a social punya, alamak, gelap aku. Okay, it's a social punya series ni sebenarnya is doing a social duty untuk menyampaikan this big message to the society tentang this thing is happening around us. Contohlah, dia mengekspresikan, dia menggambarkan secara visual apa yang berlaku nowadays dekat dalam masyarakat kita, dan dia jadi satu message yang besar yang kalau kanak-kanak, especially lelaki, bagi tahu sesuatu kat kita, kita kena take note dan kita kena
ambil cat ni. Macam tu lah. So macam the message is very big. Message tu akan bagi tahu kemudian. Cuma pasal storyline ni aku suka sebab macam ni tau. Aku bagi satunya lah, satu gambaran je lah kenapa dia punya storyline tu aku cakap multiple of layers yang sangat bagus. Sebab okay, at first kita ingatkan dia akan just jadi macam storyline pasal siapa pembunuh Ayan. Tapi sebenarnya when it goes deeper, dia sebenarnya pasal trauma yang dihadapi oleh bapa si Ayan ni, which is Yasir juga, which is masa dia kecil dia kena something yang very traumatic juga, and benda tu pun menjadi salah satu message besar dalam cerita ni. So dia macam bila mula-mula kau ingat kan dia fokus hanya untuk cari pembunuh Ayan, tapi sebenarnya there's more to it lah. Kenapa si maksudnya bapa dia macam ni, dan dia kau akan dapat tahu dia berkait dengan ada characters, dia akan berkait dengan senang cerita dia bergerak, dia macam mana the past events yang berlaku dalam cerita ni memainkan peranan penting untuk mengetahui siapa yang bunuh Ayan in the present day. So macam benda tu macam style lah. Macam saya cerita dia punya storyline memang pada aku suka gila lah. It's not about plot twist semata-mata, tapi sebab perkaitan antara karakter, perkaitan antara past event dengan present day. And of course cerita ni sebenarnya walaupun sebenarnya kalau ikutkan to be honest lah kan, series ni bergenre whodunit, which is kita sebagai penonton bila tengok, kita nak cari siapa pembunuhnya sama-sama dengan Yasir ni kan. Tapi sebagai orang yang dah biasa tengok whodunit punya genre, punya cerita, kau sebenarnya dah boleh agak dah siapa pembunuh dia sebenarnya. Maybe kau tak nak pinpoint, tapi kau boleh agak like a few characters ni akan jadi pembunuh dia. Macam tu lah. So macam aku yang biasa tengok whodunit series ataupun whodunit films or series lah basically, aku sebenarnya dah dapat agak dah pembunuhnya adalah karakter tu. Sebab kenapa aku cakap yang tu, and aku rasa most of the people kat dalam thread pun cakap benda yang sama. Macam ada yang memang tekaan dia sama macam aku, dan benda tu betul. Kenapa aku cakap itu? Sebab sebenarnya kalau sesuatu karya yang menggunakan whodunit punya genre ni, dia sebenarnya bila dia buat, contoh I would say, contoh dia ada 10 karakter dan dia letak 5 karakter ataupun 6 karakter jadi macam dalam list of suspects, ataupun 7 karakter lah. Nampak macam banyak kan, 7 out of 10 characters tu dalam list of suspect. Maksudnya diorang ni nampak macam nampak sangat macam pelik kan. Dalam cerita tu dia nampak pelik dan nampak ada motif untuk membunuh kan. Dan 3 yang tak ada motif kan. Most probably there's a high chance that suspek utama sebenarnya bukan dalam list of the suspect, tapi sebenarnya these 3 karakter yang tinggal, yang tak ada motif, yang tak ada dalam list suspect, inilah most probably akan jadi the main suspect, the real suspect. Dia akan ada dalam list 3 karakter ni. So macam selalunya macam tu, sebabnya dia nak buat macam the plot twist lah kan. Dia akan nak buat the plot twist, dia nak buat yang unexpected punya unexpected punya plot. So turns out yang tak ada motif, yang tak ada dalam list of suspect ni lah the main suspect. So benda tu macam predictable dah sebenarnya untuk kita, untuk masyarakat yang biasa tengok cerita whodunit ni sebenarnya. It's pretty predictable. So macam mana-mana kau tengok karakter yang nampak macam side karakter, nampak yang macam tak penting, nampak yang macam very subtle, very macam tak involve sangat dalam the main plot. Selalunya itulah karakter yang kalau kau nak cari pembunuh, itulah karakter pembunuh sebenar. Macam tu. So kau boleh agak sebenarnya siapa. Sama juga benda yang berlaku dalam cerita Good Boys Go to Heaven ni. Yang paling subtle, yang paling nampak side karakter, itulah sebenarnya pembunuh. Itu aku tak salahkan dia lah, sebab itu memang orang kata the traditional way ataupun the traditional formula yang selalu whodunit punya series pakai atau whodunit punya movies. Tapi aku rasa it's better, it's really dia akan jadi lagi susah untuk kita teka kalau contoh ada 10 karakter, 10 ni ada motif. 10 ni akan jadi suspek. Maksudnya semua karakter ada sebab untuk membunuh, dan semua karakter jadi suspek. So kau tak tahu, yang ni akan jadi susah kau nak agak siapa, sebab 10 involve macam tu. Maksudnya semua karakter involve, semua karakter ada sebab untuk membunuh. Dan kalau macam tu baru kau susah nak agak sebenarnya. And aku boleh bagi contoh movie whodunit yang maksudnya kau susah nak agak. Aku bagi contoh, salah satunya adalah cerita macam Knives Out. Knives Out kan Netflix, kau boleh tengok lah. Kau boleh tahu, bila kau tengok kau akan tahu macam agak susah nak teka, sebab semua karakter yang ada dalam cerita tu semua suspek macam tu. Ataupun satu lagi cara adalah semua innocent. Maksudnya 10 karakter, 10 nampak innocent dan tak ada niat nak membunuh, tapi ada orang mati. Itu pun susah nak teka lah, sebab dia macam senang cerita. Kalau whodunit punya genre ni, untuk buat penonton susah nak teka is bila semua yang ada dalam tu dalam team yang sama ada diorang ni semua innocent ataupun diorang ni semua ada motif untuk membunuh. Baru susah nak teka. Kalau ada 2 groups, maksudnya ada yang innocent, ada yang tak, obviously innocent dan obviously tak, most probably
yang the least suspected tu lah akan jadi suspect. Macam tu. So itu just my take lah kan. Okay, cuma apa yang best ni pasal storyline Good Boys Go to Heaven ni is sebab cara dia involvekan penonton untuk jadi detektif sama macam si Yasin ni. Maksudnya along the way, along the storyline, along the episodes yang keluar, setiap kali satu episod tu kau akan jadi macam tertanya-tanya, walaupun macam kau dah tahu siapa, tapi maksudnya cara dia involvekan penonton. Asli benda yang aku suka pasal series ni adalah dia punya ni lah, dia punya big message yang cuba dia sampaikan melalui the series lah. Okay, big message is that, okay, first, the main crime yang dia cuba fokuskan dalam cerita ni adalah ada few sebenarnya. First is pembunuhan kejam, second is sexual assault, but to be more specific, sexual assault yang melibatkan meliwat budak lelaki underage. Okay, so korang dengar tu pun dah quite disturbing kan. Macam korang dah tak boleh nak, macam tak boleh nak brain kan, macam susah nak brain kan. Tapi the fact that benda ni memang dah memang berlaku in real life, memang berlaku dalam masyarakat kita. So that's why kita kena ambil cakna pasal benda ni. Kita kena tahu. So pada aku, series ni dia mengambil tanggungjawab untuk menjadi one of the entity yang memberi message kepada masyarakat tentang memang adanya berlaku crime yang tak masuk di akal ni. Yang diliwat tu pula, yang meliwat tu pula lelaki juga. So macam benda ni memang terjadi dekat kita punya masyarakat, tapi it's a taboo thing to say. It's a taboo thing to even discuss about it. So macam kau nak bincangkan pasal benda ni pun kau dah geli, kau dah jijik, dan kau rasa macam benda ni macam tak patut kita bincang tak patut, macam jijik nak bincang, macam tak boleh macam geli macam disturbing disgusting macam tu kan. Tapi the fact that sebab kita buat macam tu lah, orang-orang yang mengalami benda ni, macam budak-budak yang mengalami benda ni, takut untuk pergi ke orang-orang tua dan bagi tahu, takut untuk open up, takut untuk bagi tahu yang diorang sedang mengalami masalah ni, maksudnya ada orang yang meliwat diorang dan sebagainya. Dan sebab itulah, okay, that's why pada aku cerita ni sebenarnya it's a very good series, sebab dia jadi satu platform ataupun satu message yang besar dan kuat untuk especially untuk masyarakat kita, supaya kita aware yang benda ni memang real, benda ni memang jadi. Tapi juga untuk mangsa-mangsa yang kena benda ni lah. Okay, yang kena maksudnya budak-budak lelaki especially yang kena benda-benda macam ni. Okay, not to say macam budak-budak kena, tak, bukan macam tu maksud aku. Most of the time, okay, kalau korang tengok, kalau kes-kes sexual assault ni, usually yang selalu dikaitkan dengan kes sexual assault ni adalah perempuan, dan selalunya dewasa. Okay, yalah, sebab selalunya yang sexually harassed ni sexually harassed ni selalunya perempuan, sebab dia punya sexual appearance dan sebagainya kan. Tapi yang selalu orang tak pandang, maksudnya yang orang tak highlightkan is budak lelaki underage pun diliwat. Diliwat pula oleh lelaki dewasa. So benda tu lagi ekstrim, lagi macam tak boleh dipikir di akal, tapi benda tu memang berlaku. So macam, dan diorang ni selalu diketepikan. Kes-kes macam ni memang rare case, tapi macam selalu diketepikan. Tapi nak cakapnya sekarang, masyarakat sekarang tak sedar yang benda tu sekarang ni makin berleluasa dan makin banyak kes-kes macam tu. So pada aku series ni sangat bagus sebab ditekankan that specific punya case, dan dia bagi awareness melalui series ni. Dan aku suka sebab series ni dia berani untuk angkat this taboo punya case, this crime punya case, dan diorang visualize sekali lagi. Kenapa dia visualize sekali tu? Mungkin orang akan cakap apalah sampai suruh budak-budak berlaku macam tu dan sebagainya kan. Tapi pada aku benda tu at least dia bagi kita rasa apa yang mangsa-mangsa tu rasa. Kita tengok pun kita dah rasa disturbing, rasa disgusting. Kau bayangkan mangsa tu sendiri. So pada aku series ni bagi macam satu platform untuk orang-orang yang pernah jadi mangsa, even macam maksudnya budak lelaki yang dulu pernah kena, sekarang dah dewasa pun, dia at least diorang boleh open up. Diorang lebih berani untuk open up, dan lebih berani untuk, dan budak-budak yang tengah kena sekarang, diorang lebih berani untuk open up dan bagi tahu orang tua. So macam at least lebih banyak crime yang kita boleh orang kata avoid melalui cerita ni. Aku rasa macam itu satu-satu peranan yang sangat penting pasal series ni. So that's why series ni sangat special, sangat authentic, sangat lain pada lain, dan sangat, pada aku dia one of a kind lah. Tak ada lagi series kat dalam tempatan ni yang seberani ini untuk visualize semua benda tu. Buat macam kita tengok pun sakit mata, sakit hati, orang tak? So macam kau bayangkan orang yang betul-betul kena kat luar. So macam memang series ni memang pada aku bagus lah. Dia ambil tanggungjawab tu untuk sedarkan masyarakat pasal benda yang berlaku ni. So aku suka. Okay, adalah certain things yang aku tak suka pasal series ni. For example, lakonan. Okay, I would say to be honest,
there are few characters atau there are few pelakon dalam cerita ni yang agak kayu lah sebenarnya kan. Okay, tapi benda tu kau sebenarnya bukan boleh put aside sebab kekayuan diorang tu dah di cover up dengan hebatnya lakonan Betul Kushairi dalam cerita ni lah. I would say like that lah. Sebab lakonan Betul Kushairi dalam cerita ni memang, kau tahu lah Betul Kushairi memang, saya cakap apa kan, memang power. And even a few characters yang ada dalam cerita ni macam Amirul Effendi dan sebagainya. So macam the storyline itself, okay, dia macam orang boleh tolak tepi, tutup sebelah mata dengan kekayuan diorang ni sebab orang lebih pentingkan storyline tu. Storyline tu, sebab storyline tu membantu untuk carry these characters along the way. So macam it helps lah. It helps. The good storyline helps to strengthen up these poor characters. Dia jadi poor characters bukan sebab macam characters dia tu tak ada dynamic atau sebagainya, tapi sebab maybe sebab lakonan dan cara pembawakan karakter tu yang agak kayu. So macam kita rasa dah, kenapa nampak macam kayu sangat kan, cara lontaran dialog sebagainya macam tu lah. Tapi dia macam orang tutup sebelah mata sebab the storyline is just very good. Macam tu lah. And satu lagi aku tak suka sebab to be honest pada aku, they reveal the real culprit too early. I mean like one episode earlier. Sebab macam kau tahu, kita dah tahu pembunuh tu daripada episod 7 kan. So dan series ni, the whole series is dia punya genre tu is whodunit kan. So macam bila episod 7 dia dah reveal siapa pembunuh dan ada satu lagi episod tinggal, people will expect to have another, like maybe orang akan expect macam there's another thing that is not revealed lah. Macam orang expect akan ada something to reveal lagi at the end of the episode. Maksudnya macam orang ingat akan ada lagi plot twist dalam episod akhir. Tapi it turns out to be like episod akhir tu is just episod untuk closure untuk semua karakter. Macam tu lah. So to be honest pada aku okay je. Sebab macam episod 8 tu still good sebab dia bagi closure untuk semua orang kan. Cuma kau nampak tak nampak je orang kata ada plot holes dan sebagainya. Memang ada plot holes, cuma macam most of the things sebenarnya kau kena lebih macam teliti. Sebab macam dia bukan show and tell. So macam kau kena teliti baru kau faham, oh kenapa yang ni buat dia tu, kenapa yang ni tak dia beritahu. Sebab macam sebenarnya dia dah bagi tahu cuma kau tak perasan. Macam tu lah. Tapi aku perasan dalam thread dan sebagainya, orang macam kecam, orang kata ending dia tak best dan sebagainya sebab tak ada plot twist lagi dah tak, memang maksudnya memang the real culprit is that guy, bukan orang lain. Maksudnya tak ada plot twist lah cerita. Tapi macam tu lah, macam to be honest lah kalau tanya aku, yes, I would say it's too early sebenarnya kat episod 7 tu. Dia reveal at the end of episod 7 and I would say sebenarnya it will be better kalau sebenarnya dia gabungkan episod 7 dan episod 8 tu. Sebab macam yelah, sebab it's a whodunit kind of series, okay, genre dia whodunit. So orang orang expect to know the real culprit at the end of the season lah kan, at the last episode, tapi kau reveal tu one episode earlier. So macam dia jadi macam okay macam ni lah, episode 7 tu dah climax dan masuk episode 8 tu dia dah jadi downfall lah, macam dah anti-climactic. So macam benda tu yang orang tak suka. Tapi macam pada aku okay, cuma yelah, it will be better kalau dia gabungkan. Ataupun kalau tak nak gabungkan, macam jadi panjang sangat, dia macam kau jadikan episod 7 tu episod akhir. It's better that way lah. Kau jadikan episod 7 episod akhir, cuma kau panjangkan sikit episod 7 tu supaya kau boleh buat closure untuk setiap karakter. Macam tu. It's better that way sebenarnya. Sebab macam dia macam anti-climactic. Episod 8 tu anti-climactic sebab tu ramai orang tak suka. Sebab dia just a closure to all the characters. Aku faham ramai dia banyak benda dia nak ni lah kan, dia nak tunjuk sebab banyak karakter dia nak bagi closure. So that's why aku kata lebih better dia gabungkan, cuma just pendekkan sikit ni. So dia jadi macam maybe episod 7 tu jadi sejam setengah ke macam tu. Sebab episod 8 tu pun 50 minit je. So macam better dia gabungkan lah. So itu je lah aku tak suka. Tapi overall it's a damn good series. It's one of a kind. Aku tak ada lagi series yang seberani ini untuk menceritakan tentang perkara tabu dan memvisualisekan dia like literally macam scene okay, like scene budak kena liwat, budak kena rogol sebagainya tu ditunjuk like bukanlah tunjuk the whole thing. Contoh dia tunjuk tu sampai budak tu macam dah kena raba, dah kena buka baju dan dah ditidurkan dan lelaki nak liwat dia tu dah naik atas budak tu. So macam like kau tengok tu kau dah geli dan it's really disturbing lah. So macam sangat berani lah, sangat berani. And sampai aku tanya tau, pelakon-pelakon budak-budak ni semua macam tak psychologically infected dia dengan scene-scene macam ni. Sampai and turns out memang diorang ni sampai kena ada ni lah, macam kena ada psychiatrist yang jaga diorang ni untuk jaga diorang punya psikologi diorang lah, supaya diorang tak ke bawah, supaya diorang tak ter-affected dengan scene-scene yang diorang lakonkan. So macam like literally memang gila. Okay, so of course I will give a rating of infinity out of 10 untuk Good Boys Go to Heaven. Siapa tak tengok lagi, series korang pergi tengok. Cuma just prepare your mental sebab it's really hard, it's really heavy. Okay, sangat heavy dan memang berat. So aku rasa itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.